Kenapa aku baru tahu ada satu kafe dekat Teluk Anson yang boleh teleport ke zaman kecil. Dia rasa macam mini museum kampung Melayu. Semua barang-barang dekat rumah ni dah rasa macam dekat rumah opah. Masuk sini bukan je nak makan, tapi berjalan dalam memori. Staff dia pula comel, lepas tu friendly gila. Yang paling best, ada kuih muih tradisional yang boleh pilih sendiri. Nasi hujan ekor bakar, mi sup tulang, parmesan chicken, carbonara chicken grill dan waffle pandan. Rasa kat sini cukup, tak lebih, tak kurang. Tapi benda yang aku boleh ingat dekat sini, dia punya tulang daging and ekor sangat lembut. Besarnya, lembut. I can taste the umami. Sama-sama. Dah. Berilah lah. Tekstur dia. Kadang-kadang waffle ni keras sangat, ni lembut sangat. Tapi ni dia luar betul rangup, dalam dia daun ni betul lembut. Datang sini bukan dapat kenyang je, tapi dapat berhenti sekejap daripada dunia laju. Tempat nak ingat semula bau kopi, kuih yang panas, rumah kafe Teluk Intan, mini museum nostalgia, rasa macam balik rumah lama. 11 pagi sampai 8 malam. Isnin tutup, Selasa sampai Ahad buka.